semeterkan. Tak tahu. Tak payah kan. Ada tu. Tak ada. Edit pun. Nama dia tadi yang delete. Aku tak tahu. Tak ada. Best tak. Ayo, ini saya tak nak. Oh, boleh pakai dekat ni. Mr. Sweet. Nanti ni kau Mr. Sweet ni, jangan letak get WhatsApp message ni. Kadang-kadang dia tanya auto. Okay, kalau tetap get WhatsApp message ni, ada button ni, nanti tak boleh nak run iklan. Existing post, yang engagement. Oh, dia takkan boleh. Yes. Jadi jangan pilih itu lah. Kosongkan dia. Kosongkan saja. Tak payah letak dia tu. Pernah check ads library tak? Dari dia? Ads library. Tengok iklan. Okay. Apa idea dia? Saya kata pakai existing post. Apa tu ni? Bang, dan untuk ads library tu tengok iklan orang lain. Nak tengok iklan. Oh, okay. Kadang saya nak dapat idea ke nak tengok berapa banyak dah run kawasan tu. Betul. Saya akan check dekat ads library. Pakai dia. Nampak kan? You tak biasa? Search je ads library. Jangan cakap dengan agent. Agent expert. Cakap kita ada novice. Buka. Saya tadi masa kat rumah nak keluar kan letak Apa? Beritahu apa? beli tu. Ni dah sampai, kena beritahu pula. Beritahu kan? Dah sampai dah. Ada orang sebut dah. Sementara dia loading ni, as library dah ada dua TikTok pun ada. TikTok bukan kat sini lah. Dan satu TikTok saya buat kalau direct dia. So kat punya Facebook. So biasanya macam AJ kata, memang kalau kita nak tahu berapa kekuatan iklan yang run tu satu tempat tu, sampai kita bukan SLP. Ayat ni dia dah berubah kan daripada muda-muda. Ni tak rekod. Oh, sorry. Semua lupa lah rekod ni. Kena habis software tutup lah. Tak lah. 24 jam. Sebab tengok toilet nampak, lampu toilet pun dah tutup. Oh, dah tutup ke? Tak boleh cakap Balik dengan kerja. tu. Ha? Nanti kat buka oleh. Sebab cleaning balik pukul 5. Saya rasa Facebook yang je. Bukan wifi. Sebab saya Saya punya sebab saya punya tadi saya nak edit dekat Business Suite pun lama. test. Sekejap. Tiba-tiba dan So keluar. Oh, yang teruk Tu boleh main dengan besar. Dia. Boleh main ke tak tahu kan? Ada tu boleh main. Oh, ya. Besar-besar lah ya. Orang problem kan? Nanti Kita dah cerita tahu Dah. apa? Sementara Kita tandas. Bila tengah lagu. okay, sementara tu Apa yang kamu sebenarnya untuk you all punya strategi real estate yang orang belum pakai habis, sebenarnya personal brand. Ya. Personal brand you all tak boleh guna awareness punya function. So personal brand ni awareness function set at least lah, kalau saya cerita tak ada bajet langsung, at least letak RM5 sehari kan sepanjang tahun, tak pernah berhenti. So be expert dekat kawasan ni. Saya rasa muka tu nampak RM5 sehari pun ok, 1,000 orang tengok sehari, sampai bola orang tapak pun tengok. Awareness. Awareness.
dapat 2 jenis awareness pun okey. Satu awareness sharing pasal tips, tunjuk kita expert. Satu lagi awareness tentang projek tu sendiri. So nombor 3 buat engagement lead atau yang orang WhatsApp. So jangan stop lah. At least 6 bulan baru tukar. Atau projek dah habis tukar. Okay, kadang-kadang ada saya trik iklan apa yang pakai awareness. Mana iklan yang mahal di-switchkan jadi awareness pun ada juga. Contoh kita dapat video kan, dah lah buat video dah mahal, dah spend tailor semua. Sekali bila compare splitting dia mahal. So tukar yang bazir, buat baru jadikan awareness. Tak ada ringgit. At least iklan orang sentiasa tengok. Mana yang jadi video lah terutama. Rugi kalau kita dah buat kerja kan. Taklah RM5. Okey je kan saya. Okay. Alright, kalau boleh buat existing post untuk rumah, you boleh buat yang jenis macam ni. Ni, iklan tu keluar sekali 3 gambar, 4 gambar. Nak dapat view ni, kena hanya existing post. Maknanya kita kena post dekat sini dulu kan? Post dulu 4. Gambar. Yes. Lepas tu kalau kita existing kan? Yes. Post existing. So yang ni you boleh pakai kalau poster. Kalau boleh rajin sikit lah, tak ada headline. Dengan sini WhatsApp. Mana dekat gambar? Macam dia buat ni kan. Tak tahu. Ya. Kacu juga. Ya, men. Mana ni? Itu function dia. Boleh? Jawab existing post? Boleh. Jawab. Okay, kemudian existing post boleh buat apa? Bila dah buat ni, korang lah lagi RM10 engagement untuk post tu, untuk tambah komen. Oh, engagement. Yeah, dia jadi effect macam mana? Saya tunjuk contoh bila saya jual projek lain saya. Memang saya buat. Saya guna reception. So bila saya pakai, saya post tu kelebihan existing post sebab orang boleh nampak dah lalu di existing post kan. Saya buat banner pun guna basic sama, headline semua. Okay. Bila saya buat end to post, saya akan guna sentiment komen dekat sini. Saya guna technical yang tadi sama, 3 picture. Saya letak headline. So bila saya letak komen akan bila saya buat engagement to post yang ni dia punya yang iklan yang ni ni on your ads. So on your ads pada existing post ni strategi dia On your ads. dekat existing post yang sama yang kita buat tadi. So ada 2 campaign tembak pada existing post yang sama. So bila buat macam tu, kita nak effect macam ni, orang bagi ada tetai ke apa, bagus lah, servis baik ke apa semua, semua cantik ke apa. Okay, bahaya main game ni kena pasti betul-betul solid. Sebab kalau dikutuk Memang lah. market yang kat sini dia memang membawa, dia suruh komen. Memang. Bagi tu boleh hide. Boleh hide lah. So bila dapat dia satu, mana yang cakap macam ni, tu yang saya akan ambil satu copy, jadikan satu lagi iklan. Impulse lah. Tahun lepas pun saya pakai cara sama. Teknik sama dia, saya ulang. Sama. Macam mana dia kalau dia jadi iklan tu? Lepas tu Bila dah keluar ni, saya jadikan testimonial ni iklan. oh, Crop lah benda tu kan. Screenshot. Screenshot. Cincot. Ataupun boleh. Pun balik as testimoni. Testimoni. So itulah Facebook dia. dan live video. Ada selagi. Tak settle lagi kan? Buku. Itu. Okay, Malaysia kebanyakannya kalau belah KL, kadang-kadang kita tak boleh nak detect by Tu nak tengok tapah. mana kita tengok Cari tapah. teres Teres tapah. teres. Teres tapah. Kita boleh nampak lah apa ni. Macam sama ke? Subsip ni. Semua sama.
So you dah beritahu macam mana nak pilih iklan ni. Ataupun apa cara yang boleh masuk. Kiri tu residence lama. Kita boleh nampak lah dia orang yang jalan kat situ. Cantik iklan ni. Boleh tengok macam ni dia buat punya Oh, macam curi. ni. Ada minggunya yang banyak ni. Jadi saya macam ni memang jadilah. Yelah, nak buat macam ni lah. Video macam ni memang sangat Ini Bibi Zaidan. Zaidan eh? Kau boleh dah. Ini saya dah. Ini dia. Kau cakap Ana. Aku tak boleh tak mengungkap. bayangkan family ada rumah sendiri lah. Nak ambil copywriting orang kat sini. Nak beli rumah tapi tak tahu tak kat mana. Ni underwear style. Dia risau underwear style. Macam mana kita nak tahu kalau macam ni kan ada banyak run ads ni. Yang mana ads yang popular dalam sini? Tak boleh tahu. Tak ada kan? Dia tak keluarkan Itu data dia. Data dia. Nanti kalau awak jalan Okay. tangan tapau. Tapi kita nak tahu juga macam mana. Oh. Jadi dekat page dia. Sebenarnya ada tu. Bukan beli kat page Senang dia. je. Ada tak iklan yang lebih daripada 2 bulan atau 3 bulan? Tu iklan masuk. Bila kita dapat logiknya orang takkan, kalau tak stop maknanya apa? Terus. Terus. Ni sama Zaidan eh? So dah berapa dia run? Zaidan. 1, 2, 3, 4, 5. Pak, speed ni aku nanti. Home field dia saja 24, 5, 6, 7, 8. So home field ni jadi maksudnya agency konsisten lah kot pada dia. Mungkin kita tak tahu. Mungkin KPI dia tinggi tak kisah. Dulu Zaidan kat hospital. Betul. Zaidan punya iklan lah ni. Itu dia kita boleh baca. Sebab kita pun sendiri takkan bertahan iklan tu kalau tak masyhur atau before. Betul? So yang mana Jun ni borang lah. Apa sikit. Nanti kau search kat sini. Lagi sikit. Mana ni? Atas tu yang kuning. Oh, dia. Mari kita komen. Buka sikit. 15 Jun. Baru jadi Baru lagi. Tengok sikit copywriting dia. Tu iklan dia. Tanjung balik. Tanjung balik. Tanjung balik. Tanjung. Tanjung. JUG. Takkan dia Tak ada. Tak ada N. Andai pun dapat. Tanjung. Tanjung lah. Okay, sebelum kita TikTok, kita berasap Alright. jap. Okay. Jom lagi. Ada TikTok. Tak beli. Ambil bola. Dia dah bilang. Ni pun. TikTok ni apa? TikTok lagi belum kan? Kita Sekejap, TikTok sekejap. Lengkap.